kepada waris si mati. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, hukum Islam ini cukup cantik kalau dilaksanakan. Yang pertama, hukum kisah ni dia ada 3 bahagian, tuan-tuan. Yang pertama, kisah apabila seseorang itu membunuh dengan sengaja, dengan berniat, memang niat nak bunuh. Bunuh dengan sengaja, qatlul amdi, disebutkan oleh ulama-ulama fiqh, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Seseorang yang membunuh dengan sengaja tanpa hak, tanpa ada sebarang hak dia nak bunuh orang, maka Allah Ta'ala telah tentukan hukumannya. Mestilah dia dibalas dengan hukuman bunuh. Dia akan dibunuh sebagaimana dia membunuh orang lain. Hebatnya hukum Allah Ta'ala ni. Apabila hukum Allah ni tidak dilaksanakan, maka tidak boleh menyelesaikan masalah pembunuhan yang cukup banyak hari ini berlaku. Orang bunuh sengaja banyak ada hari ini tu. Banyak. Bunuh dengan sengaja ni hari-hari berlaku. Bunuh yang sengaja ni macam mana? Dia gunakan senjata tajam atau senjata api ataupun bom untuk membunuh mangsa dia. Berlaku setiap hari. Termasuklah menggunakan benda yang beracun, membunuh individu orang-orang Islam yang lain, itu namanya membunuh. Penjenayah yang memang disahkan bersalah, apa hukumannya? Sebahagian ada yang hukum gantung sampai mati, tapi sebahagian besarnya sudah diampunkan, tidak dihukum dengan hukuman bunuh. Dalam hukum Islam, boleh tak diampunkan orang yang membunuh? Boleh, iaitu waris kepada si mati boleh memaafkan kepada pembunuh, tetapi pembunuh hendaklah membayar diat 100 ekor unta. Kita hari ni, tuan-tuan, kalau anak kita kena bunuh, penjenayah kena tangkap, dia kena apa tu? Dia masuk penjara, dia tak kena bunuh. Kemudian sampai masanya yang di Pertuan Agong atau Sultan akan mengampunkan, dia terlepas. Kita dapat apa, tuan-tuan? Hukum Islam ni tak payah kita masuk insurans, tuan-tuan. Tak payah insurans nyawa lah apa, tak payah. Kalau saudara kita dihukum dengan, apabila saudara kita dihukum, maaf, kalau saudara kita ni dibunuh, kita sebagai ayah atau sebagai anak atau sebagai isteri atau sebagai suami waris kepada si mati, boleh memaafkan dia atau biar dia dihukum hukum bunuh. Aku nak, wahai hakim, aku tak akan ampunkan dia, aku nak dia dihukum dengan hukuman bunuh. Boleh? Kuasa kita bukan kuasa di bawah mana-mana ketua negara dalam Islam. Mengampunkan penjenayah membunuh adalah kuasa si waris. Sebab tu pernah berlaku, tuan-tuan, dulu di Terengganu pada tahun sekitar tahun 99 atau 2000. Apabila seorang hakim mendapat rayuan untuk melepaskan seseorang pembunuh yang memang sudah disahkan pembunuh, lalu hakim bawa pada Sultan Terengganu, boleh tak kita ampunkan dia? Kuasa Sultan nak ampunkan dalam undang-undang sivil lah. Sebab Sultan kita bijak, tuan-tuan, dia tanya pada Menteri Besar zaman tu, Tuan Guru. Tuan Guru kata, kuasa mengampunkan penjenayah pembunuh bukan kuasa tuanku, ini kuasa waris. Kita kena tanya waris kepada si mati, dia saja berhak mengampunkan dan hendaklah dibayar diat menggantikan hukum bunuh. Jadi, tuan-tuan, yang ini sebenarnya Islam sudah lama mengangkat martabat nyawa, nilai nyawa manusia ni. Islam angkat lama dah. Datang penjajah, dia buat hukum Allah Ta'ala, dia letak undang-undang British. Dia anggap undang British ni lah yang paling terbaik di alam dunia ni.
Sedangkan hukum Allah Ta'ala cukup cantik. Kalau kita nak maafkan boleh, bayar diet macam mana? 100 ekor unta. Ada penjelasan detail pula tuan-tuan. 100 ekor unta ni, unta yang macam mana? 30 ekor macam mana? 30 ekor macam mana? 40 ekor macam mana? Tu cerita dia panjang. Kena buat kuliah tiap-tiap bulan akan datang ni. Maka mudah kita sekarang sebut 100 ekor unta ni tuan-tuan, berapa nilai dia? Seekor unta berapa? 5,000. Oh, tu tak bagi dulu. Lah ni orang tak sembelih unta buat korban dah, naik harga. 5,000 katakanlah, kali dengan 100 ekor. Tak setengah juta dapat. Siapa dapat? Bukan kerajaan dapat, waris si mati dapat. Betul tak tuan-tuan? Kalau ada orang lagi tak setuju lagi dengan hukum kisah, gila ramai. Bagi saya lah tuan-tuan, gila. Sebab Allah letak hukum yang cukup cantik. Kalau bunuh, hukumnya mesti balas bunuh. Kalau kamu nak ampunkan dia, kamu mesti minta diet 100 ekor unta, setengah juta dapat. Hebatnya hukum Allah Ta'ala tidak boleh ditandingi oleh mana-mana hukum manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah yang cipta otak manusia. Otak kita ni bijak, profesor, ada 40 PhD. Bijak macam mana pun, otak tu Allah yang buat. Akal kita Allah yang cipta, bukan kita cipta sendiri. Bukan mak kita cipta otak kita, bukan hidung kita, mata kita, manusia buat. Yang cipta akal fikiran kita, otak kita ialah Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu dia yang buat kita, dia yang buat hukum, maka sudah tentu itulah yang terbaik untuk manusia. Mudah je tuan-tuan. Kalau kita rasa kita ni lebih hebat daripada pencipta kita, kita boleh tolak hukum Allah Ta'ala. Jadi hukum qisas ni adalah salah satu daripada hukum yang sudah lama dibekukan perjalanannya oleh penjajah dan anak-anak pewaris penjajah. Lama dah dibekukan di dalam Al-Quran. Tak kau. Dia hanya jadi hukum dalam Quran, tetapi dia tidak dijadikan sistem perundangan. Kecuali pernah digubal di negeri Kelantan dan Terengganu, tetapi masih belum boleh dilaksanakan. Walaupun dah ada undang-undang hudud kisah di Kelantan, di Terengganu, tapi boleh laksanakan tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh tuan-tuan? Kerana banyak halangan untuk dilaksanakan. Nak gubal boleh dah, nak laksana pula tak boleh. Ingat senang ke laksana tuan-tuan? Saya nak sebut ni, undang-undang yang ada hari ni, namanya jenayah, undang-undang jenayah Islam Negeri Perak. Dilantik pegawai penguat kuasa Jabatan Agama Islam. Tuan-tuan kenal siapa di sini? Adalah kan, tuan-tuan kenal sendiri kan. Ada seorang penguat kuasa jaga satu daerah, dan ditambah dengan 16 orang penguat kuasa part-time nak jaga satu daerah tuan-tuan. Ada berapa biji pistol? Ada. Gari, ada satu gari, tambah 5 gari dibeli di siap. Ada berapa biji kereta? Pejabat agama daerah ada berapa biji kereta? Nak buat kuasa undang-undang Islam? Kereta tak ada, van tak ada, lori tak ada, apa pun tak ada di pejabat agama ni tuan-tuan. Saya bukan niat menghina, tapi saya nak sebut, walaupun kita merdeka lebih 50 tahun, tetapi Jabatan Agama Islam tak ada kenderaan sebagaimana Jabatan PDRM. Hospital tuan-tuan, bayangkan hospital tak ada ambulans. Bayangkan polis tak ada kereta peronda. Boleh tak dia nak laksanakan tugas? Samalah juga kalaulah penguat kuasa Jabatan Agama Islam nak kuat kuasa kan undang-undang, apa pun tak ada, bawa van mayat nak tangkap orang tak kuasa. Jenuh tuan-tuan, kesian agama kita dijajah dalam negara yang sudah lama merdeka. Saya mengajak tuan-tuan sama-sama berfikir tuan-tuan. Saya tak pasal tuan-tuan fikir, sama-sama kita fikir di mana kedudukan kita hari ini. Bangunan mahkamah cantik kan? Adalah kenderaan kereta Inspira untuk ketua, untuk hakim. PTA tak ada lagi kan? Kenderaan PTA tak ada.
Jadi kita semua cuba fikir balik tuan-tuan. Kalau bomba pun ada kenderaan, balai polis, JPA pun ada, rela pun ada kenderaan. Tiba-tiba Jabatan Agama tak ada kenderaan. Malanglah umat Islam. Di mana saja kita duduk? Di mana peruntukan yang sepatut dikeluarkan untuk menegakkan agama Allah? Itu baru undang-undang yang sedia ada. Belum lagi nak cerita kisah ni tuan-tuan. Lagi jauh lah kalau nak dilaksanakan. Tetapi setidak-tidaknya kita kena bercita-cita ingin melihat undang-undang Allah dilaksanakan sepenuhnya di dalam negara kita. Ini cita-cita kita tuan-tuan. Kita tanam cita-cita, aku nak lihat undang-undang Allah dilaksanakan sepenuhnya, barulah indeks jenayah akan turun dan kita rasa aman damai. Hari ni tuan-tuan, rasa aman ke tidak? Bunuh berlaku di mana-mana. Tak aman. Nak lepas anak pergi sekolah, tak aman. Kita rasa tidak aman. Kalau anak kita tak ada dalam rumah, waktu malam, waktu siang, kita sudah rasa tidak aman. Di mana anakku duduk? Sebab apa? Undang-undang yang sedia ada tidak memberi keamanan kepada kita, melainkan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, nak urai panjang tak boleh. Ini kena tiap-tiap bulan punya pengajian. Yang kedua tuan-tuan, surah Al-Baqarah, surah yang sama, ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. Cerita bab puasa ayat 183. Ni ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, telah diperintahkan, telah diwajibkan kepada kamu berperang jihad fisabilillah, sedangkan dia itu tidak kamu sukai. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai, padahal dia baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu sukai sesuatu perkara, padahal ia tidak baik untuk kamu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Ayat 216 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala guna kalimah yang sama untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berjihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ni tuan-tuan, salah satu daripada hukum fiqh yang sudah dibuang lama oleh penjajah. Dan hari ini tuan-tuan, termasuklah di Universiti Al-Azhar, silibus ini sudah dibuang dengan izin Syekhul Azhar, membuang silibus jihad daripada dipelajari oleh pelajar-pelajar yang belajar di Mesir. Sedangkan dia salah satu hukum fiqh, namanya hukum jihad. Allah sebut apa? Diwajibkan ke atas kamu berjihad fisabilillah, walaupun kamu tak suka. Perang ni tuan-tuan, Allah tahu dah kamu memang tak suka punya perang. Siapa kata suka? Saya pun rasa tak suka perang. Seronok. Tak ada nak sembahyang perang. Macam mana nak sembahyang terawih ni perang? Kita rasa tak suka. Tetapi apabila Allah Ta'ala wajibkan jihad fisabilillah, berperang menentang musuh-musuh Allah, Allah Ta'ala sebut, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin apa yang kamu rasa tak seronok, kamu tak suka, tetapi dia lebih baik untuk kamu. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang juga ada benda yang kita suka, tapi sebenarnya tak baik untuk kamu. Kita